Sebuah syarikat yang culas membayar cukai dikenakan penalti dan kompaun mencecah RM900 juta baru-baru ini. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ia setelah syarikat itu dikesan lari daripada cukai selama beberapa tahun. Beliau mendedahkan perkara itu dalam temu bual eksklusif bersama Harian Metro di Putrajaya. Ia terbongkar hasil siasatan SPRM bersama pihak polis dan lembaga hasil dalam negeri LHDN. Ini satu syarikat baru. Banyak lagi syarikat. Tax dia kena 600 juta. Yes. Compound kena 300 juta. 900 juta. Ini belum diumumkan tapi saya boleh umumkan di sini. 900 juta dikutip daripada syarikat berkenaan. Butiran lanjut syarikat itu bagaimanapun tidak didedahkan beliau. Jelasnya satu lagi syarikat turut diarah membayar cukai sebanyak 20 juta ringgit serta dikompaun 8 juta ringgit. Mengulas lanjut, beliau berkata adalah sukar untuk membuktikan kes lari cukai dilakukan syarikat berkenaan turut melibatkan pemberian rasuah. Justru SPRM memilih pendekatan mendapatkan semula wang melalui tindakan kompaun dan pembayaran semula cukai. Sebab ini syarikat. Habis nak tuduh siapa? Managing director dia, chairman dia, board director dia. Siapa kita nak tuduh? Betul. Jadi lebih baik 900 juta masuk to the government coffers. The money can be used for public.